Aku pernah tu, aku kena bully. Sumpah ni cerita legit lah. Aku kena bully form 1. Aku tak nak mention lah siapa. Memang kena bully teruk lah. Sebab aku nangis sama benda semua kan. Kau tahu aku ingat lagi masa tu dalam bilik air aku doa tu tak. Aku doa sambil mandi hujan-hujan sampai macam frust lah. Aku malah nak pergi sekolah. Cakap aku nanti aku nak kira macam aku nak upgrade. Aku nak bahan dia balik. Kau tahu betul-betul jadi sial. Aku bahan balik dia bodoh. Yang kau bahan balik tu bila form apa? Form 1 juga. So benda tu macam nak cakap, berdendam tu tak elok lah sebenarnya. Kita sepatutnya tak boleh berdendam. Cumanya what goes around comes around lah. Kena kat balik lah macam tu. Walaupun ada setengah orang dalam kes bukan aku yang buat balik kat dia, maybe orang lain yang buat balik kat dia. Power lah sebab kau kena time form 1. Lepas tu kau revenge pun time form 1 balik. Kena cepat lah masa kau timeline kau tu. Tak perlu banyak masa untuk comeback lah. Masa tu aku macam mind blown sel. Faham. Puas lah. Walaupun aku rasa macam jahat saya. To be honest, aku kawan je dengan dia. Even though aku dah start macam upgrade masa tu, aku kawan je dengan dia. Cuma je kita bahan lah. Faham. Kesian lah. To be honest, aku kesian.